Okay, hai, Assalamualaikum. Terima kasih cikgu join sharing session kita hari ini. So, kita tunggu beberapa minit. Sekejap lagi kita mulakan sesi. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih cikgu join sharing session kita hari ini. Okay, kita tunggu dalam seminit dua lagi. So, kita boleh terus start sharing kita. Okay. So, terima kasih cikgu yang join sharing session kita hari ini. So, insyaAllah hari ini kita akan bincangkan topik cara penyediaan bahan bantu mengajar. Okay. Waalaikumsalam. Sama-sama. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua cikgu-cikgu yang join hari ini. Okay. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih lah join sharing session kita hari ini. Okay. InsyaAllah kita hari ini akan share berkenaan dengan cara penyediaan bahan bantu mengajar. Okay. So, tanpa melengahkan masa, saya mulakanlah slow-slow, okay, apa yang kita akan bincangkan hari ini. Jadi, cikgu-cikgu yang ada sebarang persoalan ataupun ada apa-apa yang nak tanya ke apa ke, boleh saja tulis di ruangan chat kita. Okay, insyaAllah saya akan baca sepanjang sharing ni lah. Okay, so saya tak tunggu jawab soalan, tunggu akhir sharing baru jawab soalan, tak. Okay, jadi kalau ada apa-apa cikgu nak tanya atau kurang jelas berkenaan apa sharing hari ni, cikgu boleh je terus tulis di ruangan chat. Okay, so
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Zunaira merupakan salah seorang panel sharing session untuk hari ini. Waalaikumsalam ya Cikgu Amal Imanina. Hari ini ada recording. Okay, meeting hari ini akan ada recording. Nanti pihak HR tak silap saya akan upload di YouTube, nak Twitter. So nanti pihak HR akan update lah bila kita akan dapat recording. Okay. So tak apa. Memang hari ni pun saya memang record juga. Okay. So hari ni kita akan buat sharing session berkenaan dengan cara penyediaan bahan bantu mengajar. Okay. So basically bahan bantu mengajar ni memang sangat penting lah kepada kita, cikgu-cikgu kan. Tutor-tutor semua. Okay, sebab ini merupakan salah satu medium pengajaran kita kan. So mungkin cikgu mengajar secara fizikal, kita punya bahan bantu mengajar dia lain. Kita mengajar secara online, bahan bantu mengajar dia lain pula kan. Mungkin kita tak boleh lah nak buat hands on punya game dan sebagainya. Jadi kita punya bahan bantu mengajar ni perlulah diolah mengikut kesesuaian kelas kita, sama ada kelas kita secara fizikal ataupun secara online. Okey. Jadi hari ini kita akan membincangkan cara penyediaan. Apa aspek-aspek yang kita perlu ambil kira dalam kita nak menyediakan bahan bantu mengajar. Okey, dan apa juga caralah paling senang, paling menjimatkan masa untuk kita nak sediakan bahan bantu mengajar. Sebab mungkin cikgu-cikgu ada kerja hakiki kan. Dan mungkin tutor ni merupakan satu kerja sampingan sahaja. Jadi kita nak manage kita punya masa ni supaya penyediaan bahan bantu mengajar ni, BBM ni tidak mengambil terlalu banyak masa kita. Tak terlalu time consuming lah untuk kita nak sediakan BBM. Jadi saya cuba memberi tips lah apa yang saya sendiri pun apply, apa yang saya sendiri pun tengok daripada cikgu-cikgu lain. Jadi semoga sharing kita hari ini dapat membantu cikgu-cikgu, terutamanya anda kata cikgu-cikgu semua cikgu-cikgu baru kan. So insyaAllah saya cuba membantukan. So kalau anda kata cikgu pun ada idea, ada pendapat yang cikgu rasa boleh membantu sesama kita, boleh juga share pada hari ini, tak ada masalah. Okey. So, kita teruskan dengan okey, jenis-jenis BBM, bahan bantu mengajar lah. So, dekat sini kita ada 3 jenis. Okey, pertama sekali visual. Visual ni adalah apa yang kita nampak. Okey, sama ada fizikal ke, sama ada online ke, dia merupakan bahan bantu mengajar berbentuk poster, gambar dan juga infografik. Okey, ini merupakan contoh-contoh bahan bantu mengajar yang berbentuk visual. Yang kedua adalah fizikal. Fizikal yang biasanya kalau cikgu ada kelas secara fizikal bersemuka one to one, okey, kita boleh apply bahan bantu mengajar yang ini, iaitu model 3D. Okey, kita sediakan satu model ataupun flashcard. Okay, dia bergantung kepada subjek-subjek yang cikgu mengajar jugalah, bersesuaian tak dengan apa yang kita nak buat dan sebagainya. Okay, so ini contohlah BBM untuk fizikal. Dan yang ketiga adalah digital. Yang ni contoh secara panjang lagi saya akan tengok pada slide seterusnya. Contoh-contoh digital seperti Quizzes, Canva dan juga PowerPoint. Jadi bahan bantu mengajar ni dia bergantung kepada kita punya medium kelas. Sama ada medium kelas kita secara fizikal ataupun secara online. Okey, seterusnya okey, kita nak mengenal pasti langkah-langkah penyediaan BBM. Macam apa yang sebenarnya kita perlu ambil kira bila kita nak sediakan bahan bantu mengajar. Mula-mula sekali adalah kita kena kenal pasti keperluan lah. Kelas kita apa? Fizikal ke online? Kan kelas kita ni student kita macam mana dan sebagainya kan. Okey, untuk kenal pasti keperluan ni, pertama sekali kita kena tahu sukatan pelajaran. Okey, subjek apa yang kita kena belajar? Contohnya matematik, kan tahun berapa? Okey, dan kita punya student kita ni di tahap mana? Sama ada di tahap sangat lemah ataupun sederhana ataupun sebenarnya cemerlang. Jadi ketiga sebenarnya
kita punya prestasi student tu pun mempengaruhi kita punya penyediaan bahan bantu mengajar. Okay, so andai kata kita punya student kita tu dia punya prestasi dia sangat lemah, kita tak boleh nak sediakan kita punya bahan bantu mengajar yang level susah kan. Kita perlu tackle apa sebenarnya kelemahan student kita. Mungkin kita perlu sediakan bahan bantu mengajar yang lebih ringkas, yang lebih menarik, yang dapat menarik perhatian dia. So kita kena refer lah kita punya sukatan pelajaran. Okey. Jadi dekat situ juga kita apa yang kita kena refer. Saya suggest untuk cikgu-cikgu guna buku rujukan ataupun buku-buku latihan yang dijual di kedai-kedai buku lah, sama ada kedai buku online ataupun kedai buku fizikal. Okey, sebab kita tak boleh guna buku-buku yang lama macam contoh zaman-zaman kita belajar dulu. Kebiasaannya sukatan tu dah berbeza dah. Memang cara kita nak explain pun dah berbeza, apa kita punya panduan kita pun dah berbeza, sukatan silibus pun dah berbeza. Jadi saya suggest untuk cikgu-cikgu yang baru nak dapat kelas, pertama sekali beli buku dulu, beli buku rujukan ataupun buku latihan di kedai-kedai buku. So at least dekat situ kita dah dapat tahu, oh apa sebenarnya yang saya kena ajar. Okey, sebab kita tak boleh ajar sembrono lah macam ikut dan je nak ajar yang mana, tak boleh. Okay, kita kena make sure apa yang kita ajar tu sebenarnya meliputi silibus terkini. Yang tu yang paling penting sebab saya pernah ada dengar lah isu apabila tutor, tapi bukan dia nak tutor, tutor mengajar bukan silibus terkini, kan, dan ataupun tutor tak masuk pun silibus-silibus yang di sekolah. Jadi itu sebenarnya boleh mengganggu kita punya student lah. Student boleh jadi confused, jadi macam apa sebenarnya dia ajar kan. Dekat sekolah lain, dekat tutor lain. So itu merupakan salah satu masalah lah. Okay, so make sure kita sebagai tutor, kita kena follow silibus terkini. Okay, sama ada mungkin dekat sekolah student kita tak belajar lagi, tapi kita ajar dulu lebih awal. Yang tu tak ada masalah. As long as kita punya silibus tu follow silibus yang ada kat sekolah, so tak ada masalah. Okay, yang paling penting nak ajar lebih awal berbanding dekat sekolah itu tak menjadi masalah lah pada saya. At least student tu bila dia dah belajar kat sekolah, dia dah dengar dah apa yang kita cuba explain dekat dia dan sebagainya kan. Kalau macam contoh dekat sekolah dia dah belajar, kita hangat, maksudnya macam mana, kita recall balik, kita buat latihan balik pun boleh juga, tak ada masalah. So sebab kadang-kadang dekat sekolah mungkin tak masuk lagi kan, tapi kita awal sikit ataupun sekolah dah masuk dah, kita lewat sikit. Itu adalah perkara normal lah sewaktu kita mengajar. Kadang ada cepat, kadang ada perlahan, kadang kita nak kejar juga silibus untuk nak buat latihan untuk exam pula dan sebagainya. So benda ni sebenarnya depend kepada cikgu-cikgu punya cara mengajar. Depend kepada cara macam mana cikgu nak tackle student cikgu. Dan juga yang paling penting adalah macam mana kita kenal pasti kita punya prestasi student. Kalau kita nak ajar cepat tapi sebenarnya student kita tak faham, pun tak ada. Benda tu pun tak berapa nak, orang kata apa yang efektif lah. Kita nak ajar laju kan. Tapi sebenarnya student kita ni terkapai-kapai. Tak tahu pun apa yang dia belajar dan sebagainya. Tu pun kita kena ambil kira lah. Jadi dalam penyediaan BBM ni, kita kena make sure kita punya sukatan pelajaran ni adalah pertama sekali follow silibus terkini. Yang kedua adalah bergantung kepada kita punya prestasi student. Okey, yang tu sangat-sangat penting. Jadi kita kena nilai sendiri student kita ni prestasinya macam mana dan apa bahan bantu mengajar yang sesuai dengan student kita. Okey. Seterusnya, masih lagi dalam kepenarapastian. Yang saya cakap tadi lah, tahap murid. Sama ada tahap murid kita ni sederhana, lemah ataupun sebenarnya dah advance dah. Mungkin bila kita dapat student yang prestasi sederhana kepada cemerlang, kita dah boleh ajar sedikit laju lah. Dan mungkin student pun prefer untuk kita nak buat latihan berbentuk exam contohnya kan. Untuk teori, dia dah okey dah dekat sekolah. So, kita just bantu dia buat latihan sama-sama dengan dia. So, dalam menyediakan BBM ni memang kita perlu kenal pasti keperluan student kita dulu. Yang tu yang paling penting. Kita jangan shock sendiri. Dan cikgu jangan risau. Andai kata BBM yang cikgu buat mula-mula ni tak
tak sesuai contohnya. Mungkin kita mula-mula kita beli buku dekat sekolah, dekat kedai buku dan sebagainya. Tiba-tiba uh, kita punya bahan mata mengajar ni tak sesuai dengan student kita. Cikgu janganlah rasa frust, okey? Jangan risau. Dalam penyediaan BBM ni, saya memang akui memang kita banyak try and error lah. Terutamanya bila kita bukan daripada background education, bukan seorang cikgu dan sebagainya. Memang kita kena ada try and error untuk dalam penyediaan BBM ni. Okey, mungkin kita kena sediakan BBM yang lebih menarik perhatian student. Contoh student kita ada masalah untuk fokus. Sama ada kelas fizikal ataupun kelas online. Student kita ni memang susah nak dapat attention ataupun perhatian, nak fokus dalam kelas dan sebagainya. Jadi jangan risau. Okey, kita boleh cari solution baru. Okey, apa bahan mata mengajar yang bersesuaian dengan student kita. So, andai kata apa BBM yang kita sediakan pada mula-mula ni tak sesuai dengan student kita, kita jangan rasa give up. Jangan rasa stres. Kenapa student aku tak boleh jawab ni? Kenapa student tak boleh nak tak okey dengan kita punya worksheet ke bahan mata mengajar? Jangan risau. Memang dalam proses penyediaan BBM ni saya akui kita kena banyak try and error. Sampai kita jumpa apa kita punya bahan mata mengajar yang paling efektif dengan student-student kita. Okey? Dan ada kadang kita punya bahan mata mengajar ni kita dah jumpa satu teknik yang bersesuaian lah nak sediakan bahan mata mengajar. Tapi tak semua student jenis ni yang sama. Macam contoh lah, kita ada seorang student tahun 5, kita nak ajar matematik, kita boleh sediakan worksheet soalan macam biasa. Dan student pun boleh je jawab soalan tu macam biasa. Okay, so kita rasa okey lah, kita dah jumpa satu bahan mata mengajar yang bersesuaian. Tiba-tiba lah, kita ada pula student yang kedua. Student kedua ni prestasinya agak rendah, kan? Kita punya, dia pun susah nak fokus dalam kelas, kan? Dia pun ada beberapa permasalahan. So, bila kita bagi worksheet yang kita dah sediakan ni, tiba-tiba student macam kurang berminat, susah nak fokus, susah nak faham apa yang kita nak ajar, kan? Jadi, kita boleh try bahan mata mengajar yang lain. Okay? Kita boleh cuba yang lain. Secara online pula ke, kita buat secara online quiz, kita buat secara game, ataupun dalam pada worksheet kita buat latihan tu, kita selectkan beberapa online quiz berbentuk pelajaran juga. Supaya student tu keep on rasa bersemangat nak dalam kelas. Okay? Jadi itulah, walaupun mungkin bila kita ada 5 orang student contohnya, dia boleh jadi kelima-lima ni ada bahan bantu mengajar yang berbeza-beza. Yang paling penting adalah kita mengikut kesesuaian student kita lah. Okay, so itu yang paling penting. Kita tak boleh nak short sendiri. Aku dah buat worksheet, aku dah ajar, dah cukup. Elakkanlah berperasaan macam tu. Okay, kita kena sedaya upaya. Okay, mengajar student kita dengan penuh rasa semangat lah. Okay, kita cuba sedaya upaya untuk menaikkan prestasi student. At least, kalau student tu tak dapat nak cemerlang juga, tapi sebenarnya kita dah berusaha sedaya upaya yang kita boleh. Okay, so selinganlah. Okay, macam mana cara kita nak menyediakan bahan bantu mengajar. Seterusnya, langkah penyediaan BBM. Okey, yang kedua adalah reka bentuk yang menarik. Okey, apa itu reka bentuk yang menarik? Okey, sama ada fizikal ke online ke, kita kena make sure warna dan font kita menarik. Warna ni, warna yang menarik maksudnya dia lebih catchy, ataupun kalau cikgu tengok slide yang saya sediakan, cikgu ada rasa bersemangat tak? Kan? Kita pemilihan warna tu yang menarik supaya student kita ni dapat fokus kita punya kelas dan sebagainya. Saya akui kadang-kadang kelas online kadang dia lebih struggle sikit. Okey, terutamanya dari sudut bahan bantu mengajar, sebab kita tak berjumpa dengan student kita secara fizikal. Kita tak tahu apa yang berlaku di sebalik kamera. Kalau student tu on kamera, so alhamdulillah, good. Okey sangat. Okey, tapi kalau ada sesetengah student dia prefer untuk
tak buka kamera. Jadi sebenarnya dia agak mencabar bila kita tak tahu apa yang berlaku di sebalik kamera tu. Student ni faham ke tak? Student ni boleh dapat ke tak? Dan sebagainya. Tapi walaupun kelas online, jangan risau. Kita ada cara kita sendiri. Kita ada teknik kita sendiri, tips kita macam mana nak pastikan student kita boleh kekal faham, boleh kekal fokus walaupun dalam keadaan kelas online. Tak ada masalah. Okey, jadi pemilihan warna dan font menarik. Font ni pula jangan terlalu fancy sehingga student kita pula tak boleh nak baca. Kan? Boleh kita pilih font yang menarik, kan, yang cantik. Tapi yang paling penting senang dibaca. Yang tu tips dia lah. Walaupun kita nak buat contohnya slide presentation yang cantik-cantik, yang menarik kan, yang ada efek wow-wow macam tu kan. Tapi yang paling penting kita kena objektif kita adalah dia menarik perhatian dan senang dibaca. Janganlah disebabkan kita nak terlalu cantik sehingga kita punya tulisan yang dalam slide ni pun tak dapat nak baca. Benda tu agak sebenarnya mengganggu lah. Student pun jadi macam, apa slide cikgu ni? Slide cantik tapi tulisannya tak nampak, susah nak baca ataupun keliru dan sebagainya. Itu pun tak mencapai objektif jugalah. Jadi dalam kita menyediakan kita punya BBM yang menarik ni, pemilihan warna dan font tu adalah sangat penting. Okey. Yang seterusnya adalah mencari rujukan online. Okey, untuk kita sama ada kelas secara fizikal atau kelas secara online, kita boleh dapatkan rujukan-rujukan online. Okey, pertama sekali memang saya cakap banyak sangat rujukan-rujukan online dalam penyediaan BBM yang kita boleh dapat pada masa sekarang. Okey, sebenarnya banyak sangat rujukan-rujukan yang cikgu boleh refer. Dekat Facebook ada, dekat YouTube ada, dekat TikTok pun ada. Cikgu just search je bahan bantu mengajar subjek apa. Memang banyak sangat video-video yang telah disediakan oleh orang-orang lain lah. Sama ada content creator ke, cikgu-cikgu dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita boleh ambil idea daripada cikgu-cikgu lain, daripada tutor lain, daripada pihak lain untuk menyediakan bahan bantu mengajar. Dan sekarang kan kita ada fenomena ChatGPT. Semua nak di ChatGPT kan. Kita guna AI dan sebagainya. Kita boleh guna. Tak ada masalah. Okey, just tulis je dekat ChatGPT tu. Saya nak sediakan bahan bantu mengajar subjek matematik tahun 5. Student saya adalah prestasinya sederhana. Kita boleh gunalah ChatGPT tu sebagai guideline, sebagai rujukan. Janganlah 100% cedok daripada ChatGPT tu. Dia terus buat. Tak boleh lah. Okay, kita kena make sure dia pun follow. Apa poin pertama? Follow syllabus terkini. ChatGPT ni dia akan bagi secara umum. Okay, dia akan bagi secara ringkas. Dia tak tahu pun apa syllabus kita yang terkini. Kan? Jadi, yang paling pentingnya, kita jadikan ChatGPT tu dah ada. Tak salah pun untuk kita nak guna. Betul tak? Tak salah untuk kita nak guna. Cuma kita ni kena lagi bijak daripada ChatGPT tu. Okay? Walaupun kita nak ambil idea daripada ChatGPT, walaupun kita nak jadikan ChatGPT tu sebagai satu guideline, tapi itu bukanlah macam dah copy paste, settle. Tak bolehlah macam tu. Okay, first kali macam saya cakap tadi lah, yang paling penting adalah syllabus terkini. Okay, kita sebagai tutor, kita kena make sure kita nak mengajar ni adalah menggunakan syllabus yang terkini. Okay, syllabus KPM lah, kalau student kita bersekolah di KPM dan sebagainya lah. Okay, tapi kebiasaannya student kita memang bersekolah di sekolah kebangsaan dan sebagainya kan. So, paling penting adalah follow syllabus. Yang saya cakap poin awal-awal tadi, follow syllabus, follow juga prestasi student. So kita boleh jadikan rujukan online ni sebagai guideline sahaja. Saya kena mention lah sebab sekarang memang fenomena sebenarnya kita guna ChatGPT. Kita seronok sangat. Bagusnya ChatGPT ni kan. Dia bagi idea yang membuat-buat. Tapi kita sebagai tutor, kita kena make sure ChatGPT tu sebagai guideline sahajalah, boleh membantu kita. Kalau kita guna ChatGPT tu secara berhemah, secara bijak, memang kita boleh cemerlang. Saya akui memang penggunaan ChatGPT memang sangat-sangat membantu. Tapi kita jangan terlalu orang kata lemas dalam arus
ChatGPT ni. Jangan ChatGPT pula yang follow yang bagi kita jalan dan sebagainya. Kita yang ada jalan kita sendiri. ChatGPT ni hanyalah sebagai pembantu. Okey. So dalam kita nak menyediakan bahan bantu mengajar ni, rujukan online memang sangat-sangat membantu. Okey, kita memang dapatkan idea. Kadang-kadang mungkin kita tak kreatif. Kita macam buntu, apalah saya nak ajar dengan student saya ni kan. Tapi kita boleh cari rujukan online. Tak ada masalah. Banyak je medium-medium online yang kita ada sekarang. Macam contohnya, okey, kat sini saya ada sedia. Okey, yang ni antara rujukan online untuk kelas-kelas fizikal. Okey, kalau saya boleh zoom sikit, yang ni saya dapatkan dari TikTok lah. Bila saya search bahan bantu mengajar, okey dia ada bagi contoh kat sini. Yang ni dia ada spin and think pair share, card mystery, candy time, mix and match, puzzle dan sebagainya. Okey, jadi untuk contoh-contoh dekat sini memang banyak. Kan? Kita boleh ambil yang mana satu yang paling sesuai ataupun yang tak ambil terlalu banyak masa untuk kita nak sediakan bahan bantu mengajar. Yang ni mostly memang bila kita ada kelas secara fizikal lah. Kalau secara online ada juga tapi mungkin versi online. Kan macam spin and think ni kita boleh sediakan dalam bentuk online. Sebab sekarang pun banyak je roda-roda berbentuk roda-roda berbentuk online. Waalaikumsalam. Ya, saya tengah bercakap. Tak dengar ke apa saya kata? Apa saya sedang bercakap ni? Cikgu-cikgu lain boleh bantu tak? Suara saya jelas ke? Okey semua. Saya sedang bercakap. Cikgu-cikgu lain boleh tolong bantu. Semua ada dengar ke suara saya? Cik okey ke? Cikgu-cikgu boleh dengar suara saya? Cikgu Hidayah je yang tak boleh nak dengar. Saya dapat dengar. Okey. Mungkin Cikgu Hidayah boleh left, lepas tu kita masuk balik. Sekejap ya. Saya cek. Eh? Saya rasa Cikgu Hidayah boleh live dulu meeting. Okey. Lepas tu refresh balik Cikgu punya apa nama? Laptop ke ataupun phone. Lepas tu nanti boleh join balik. Mungkin ada error-error kat mana lah. Okey. So saya teruskan. Okey. Risau juga kalau saya cakap seorang rupanya tak ada orang nak dengar. Okey. Terima kasih Cikgu Aisyah atas respon. Okey. Jadi dekat sini salah satu contoh jugalah kita punya BBM kan. Kita nak student kita cari perkataan. Mungkin saya rasa untuk subjek untuk gunakan game yang ni mungkin subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan sebagainya kan. Melibatkan bahasa-bahasa, kita nak cari vocab baru kan, perkataan baru. Kita boleh minta student kita untuk gunakan berbentuk game macam ni. Dan antara yang ini saya jumpa juga daripada cikgu, saya lupa cikgu apa nama dia tadi. Yang ni dia guna iPad DIY. Okay, so ini pun salah satu cara lah macam mana kita nak sediakan, macam mana kita nak refer rujukan-rujukan online yang ada dekat TikTok. Saya rasa kalau cikgu-cikgu kelas fizikal, cikgu nak carikan apa kita panggil bahan bantu mengajar secara online. Okay, cikgu boleh cari bahan bantu mengajar secara fizikal di online, cikgu boleh refer dekat TikTok. Saya memang tengok dekat TikTok sangat banyak idea-idea yang menarik lah. Okay.
So kita boleh guna apa medium teknologi yang kita ada sekarang sebagai kita punya pembantu. So yang paling penting adalah kita follow yang saya cakap tadi lah, guideline dia, prestasi student kita dan juga silibus terkini. Seterusnya masih lagi dekat rujukan online, tapi kali ni saya jumpa secara bila kita tak ada masa. Contohnya kan, saya tak ada masa lah cikgu nak sediakan game-game dan sebagainya. Kalau tak ada masa, kita kena invest sedikit duit. Kalau kita tak ada masa nak sediakan, kita kena invest lah sedikit duit untuk beli. Beli bahan bantu mengajar yang bersesuaian mengikut subjek-subjek yang kita ada. Macam contoh kat sini berbentuk game, yang ni flashcard. Mungkin kita tak ada masa nak tulis, nak explore macam mana nak buat flashcard dan sebagainya. Kita invest lah sedikit duit kita untuk untuk adakan kita punya bahan bantu mengajar. Sebenarnya bahan bantu mengajar secara online ni pun banyak. Sangat banyak juga sebenarnya. Dekat Shopee banyak, dekat TikTok Shop pun banyak, Lazada pun banyak. So cuma kita kena explore lah yang bersesuaian dengan kita punya student kan. Nak guna poster. Ini kalau kita ajar matematik tahun mungkin darjah 6 hingga darjah 1. Kan kita nak suruh dia kira menggunakan jari, kita boleh guna yang ni punya apa kita panggil, yang ni punya apa kita panggil board kan, bahan bantu mengajar yang ni. Ada juga berbentuk poster. Yang ni bila kita ajar membaca, kan kita nak ajar membaca peringkat darjah 6, darjah 1 menggunakan suku kata, flashcard. Kan kita boleh mix and match kan kita punya flashcard untuk student kita boleh membaca. Contohnya kita nak ajar 3M kan, membaca, mengira dan menulis. Yang ni salah satu option lah flashcard yang kita boleh guna. Apa lagi yang kita ada kat sini? Yang ni yang saya carilah, yang saya jumpa. Masih lagi flashcard kan. Yang ni key question, bahan bantu mengajar untuk subjek English. Kan kita student kita contohnya tahun 1, tahun 2, kita nak dia adakan, kita nak dia buat ayat-ayat ringkas dan sebagainya kan. Kita boleh guna bahan bantu mengajar yang ni untuk student kita lebih menarik perhatian student kita kan. Yang ni pula berbentuk game lah. Dan yang ni adalah masa, berbentuk jam. Dalam pada tempoh kita nak mengajar, dia ada juga skill-skill yang student kita boleh belajar. So andai kata cikgu-cikgu memang tak ada masa, memang kekangan masa untuk kita nak sediakan bahan bantu mengajar, kita boleh guna secara online. Bahan bantu mengajar yang macam ni pun ada. Macam contoh yang ni lebih kepada hands on lah. Kalau cikgu buka Shopee, contohnya cikgu nak set soalan untuk exam. Cikgu buka Shopee, dia ada jual sebenarnya set soalan akhir tahun UPSA. UPSA, matematik, semua subjek lah sebenarnya ada. So sebenarnya kalau cikgu-cikgu pun mencari set soalan yang mengikut mengikut kita panggil mengikut format exam yang terkini, dekat Shopee pun ada jual. So sebenarnya kalau kita tak ada masa untuk nak sediakan, tak ada masa untuk nak cari satu-satu, kita kena invest sikit duit kita untuk cari bahan-bahan online. Tapi betul, dekat Shopee format exam ada, soalan percubaan saya tak sure ada ke tak. Soalan worksheet matematik tahun 2, tahun 3 pun ada juga. Cumanya bila kita dapatkan tu, kita kena tengok balik lah. Macam yang saya cakap tadi lah, setengah Shopee punya dia punya jualan dia tu, dia ada jual silibus matematik lah contohnya kan. Saya ada beli sekali. Tapi bila saya check dengan buku teks, dia punya susunan silibus dia tu agak berterabur lah. Dan juga mungkin ada sesetengah soalan tu dia
buku teks lagi advance daripada soalan tu. Jadi yang tu yang saya cakap, walaupun kita beli secara online, okay, kita kena make sure juga bahan bantu mengajar kita ni adalah mengikut kita punya silibus terkini, mengikut keperluan student kita. Okay, sama ada dia mengikut tak tahap student kita, betul tak soalan ni soalan tahun 2 contohnya kan. Kita ada soalan tahun 2, betul ke student ni, betul ke soalan ni tahun 2. Jadi kita kena refer balik dengan buku teks, betul ke tak dan sebagainya. Jadi jangan kita simply, kita dah beli online, kita dah ada bahan, kita pun ajar. Elakkanlah macam tu. Sebaik-baiknya adalah semak dulu dengan silibus terkini. Okey, soalan tu follow tak guideline kita punya silibus, susunan dia macam mana. Okey, dan barulah kita apply. Okey, kadang tu dia punya beza tu tak banyak pun. Tapi kita still kena make sure benda tu follow lah kita punya silibus. Sebab saya tak naklah kita jadi macam kita kena bertanggungjawab lah dalam kita nak sediakan kita punya worksheet. Okay, so make sure apa yang kita ajar sekarang adalah follow silibus terkini. Yang tu yang paling penting. Okay, elakkan daripada kita buat rujukan buku-buku yang lama dan sebagainya. Sebab kadang memang apa yang kita belajar dulu dan kita belajar sekarang sama. Tapi kan sekarang kita dengar silibus sekarang lebih advance dan sebagainya. Jadi kita kena mengajar mengikut aliran yang sekarang lah, keadaan yang terkini. Okay, jangan kita buat pandai ajar, jangan, tak boleh lah. Kita kena jadi seorang tutor yang bertanggungjawab. Okay, kita kena pastikan student kita ni pun tak keliru dengan apa yang kita ajar. Okay, so saya pergi ke seterusnya. Okay, yang ni untuk cikgu-cikgu yang prefer untuk mengajar secara online. Okay, apa bahan bantu mengajar kalau kita nak ajar secara online? Okay, pertama sekali, mungkin ada setengah-setengah tutor prefer untuk buat secara presentation. Kan nak mengajar secara nak buat slide presentation. Kan kita cikgu mungkin prefer untuk lebih formal dan sebagainya, tak ada masalah. Yang ni terpulang kepada cikgu-cikgu. Cara cikgu nak mengajar, sama ada nak buat presentation ataupun nak terus buat soalan, itu adalah bergantung kepada cikgu-cikgu punya cara. Style masing-masing lah orang kata kan. Style masing-masing. Kalau cikgu prefer untuk saya nak buat slide presentation dulu. Kan saya nak bagi lecture kepada saya punya student dulu. Kan saya soalan kita bincang kemudian, kita nak belajar secara teori dulu, saya nak buat presentation, tak ada masalah, boleh je, tak ada halangan. Cara mengajar adalah bergantung kepada kreativiti kita sendiri, kan, kreativiti kita sendiri, apa yang kita nak buat dengan student kita. Yang paling penting saya cakap tadi lah, mengikut kita punya tahap student kita. Okay, so kalau kita nak guna presentation, kita pula mengajar secara online, secara fizikal pun boleh jugalah kalau kita prefer untuk guna presentation. Apa aplikasi yang kita boleh guna adalah pertama sekali Canva. Canva yang saya guna sekarang adalah Canva. Okay? Sebab Canva ni dia lebih pada saya menjimatkan masa. Sebab kita dah tak perlu dah nak susun-susun, nak letak gambar kat tepi ni, tak ada. Canva ada sangat kan. Dia ada banyak template. Kalau kita pengguna Canva yang free pun ada dah, banyak dah. Saya cakap, pada saya rasa dah berbaloi dah kalau kita guna Canva secara percuma. Tapi kalau cikgu-cikgu memang advance Canva dan Canva pun premium, lagi banyak lah. Sebab ada sesetengah template memang dia terhad kepada premium account sahaja. So, kalau cikgu pun rasa saya biasa-biasa je guna Canva kan awal-awal dan sebagainya, boleh saja guna secara free. Yang tu pun dah memadai dah menarik dah slide dia. Yang slide saya buat hari ni slide percuma je. Cuma saya ubah isi dalam dia. Yang mana susunan sikit bagi nampak cantik sikit. Okay. Canva memang salah satu pada saya medium kita nak sediakan slide presentation yang menarik. Kan kita nak ajar secara online ataupun kita nak tarik perhatian student kita. Kita sediakan presentation yang menarik ni pun salah satu cara lah kita nak tarik perhatian student kita. Kita nak tarik fokus student kita. Jadi kita sediakan bahan bantu mengajar secara
online yang menarik. Okey, Slide Go. Slide Go pun dia template juga. Okey, disediakan template juga. Cuma kita kena download template tu dan kita kena edit dia dalam tak silap saya Microsoft PowerPoint. Dia lebih kepada kita kena download lah. Kalau Canva tadi, kita boleh terus edit secara online. Kita masukkan je isi kita dalam template tu. Cumanya kita kena ada internet lah waktu kita nak guna Canva ni. Kan? Waktu kita nak guna Canva ni, kita kena ada line internet. Tapi kalau Slide Go dengan PowerPoint, kita boleh sediakan lebih awal. Okey, so anda kata dekat kelas tu ataupun masa kelas tu tak ada internet, kita boleh tetap boleh on macam biasa. Tapi Slide Go dia kita boleh download kita punya template. Slide Go punya template pun cantik. Pada saya dah cantik sangat juga dah. Cuma kita kena download kita punya template. PowerPoint yang macam kita guna sebelum ni lah. Kan zaman-zaman dulu, zaman-zaman belajar, kita dulu nak buat presentation, kita guna PowerPoint. Okay. So kita ada beberapa option lah yang menarik, yang cantik, yang memudahkan dan menjimatkan masa. Pada saya menggunakan template-template yang sedia ada ni sebenarnya menjimatkan banyak masa. Kita just fokus kepada kita nak masukkan poin-poin penting dalam kita punya slide presentation. Okay, dari sudut susunan, dari sudut hiasan-hiasan tu kita dah boleh abaikan sebab template tu pun sebenarnya dah menarik perhatian. Okay, so ini antara contoh bahan bantu pengajar kalau kita nak sediakan slide presentation. Okay, seterusnya adalah online quiz bahan bantu mengajar yang kita mengajar secara online. Sebenarnya secara fizikal pun kita boleh je guna bahan bantu mengajar yang ni. Okay? Selingan lah contohnya kan, kita dah ajar, kita dah buat latihan banyak-banyak, kita nak adakan sedikit selingan, kita boleh buat online quiz. So kita ada 3 lah saya jumpa, dan ni pun antara 3 benda yang saya selalu juga guna. Quizzes dia berbentuk online quiz. Okey, cuma kadang-kadang quizzes ni kita kena refer balik. Kadang kita mengajar dalam bahasa Melayu kan, matematik, sains, tapi quizzes ni saya perasan soalan-soalan dia banyak dalam bahasa Inggeris. Yang kedua, quizzes ni pun kita kena tengok bentuk soalan tu betul-betul follow syllabus tak. Sebab saya pernah guna quizzes dalam 10 soalan yang ada dalam satu set quiz tu, dalam 1 ke 2 soalan adalah tak mengikut kita punya syllabus. So mungkin kita kena skip lah soalan-soalan yang tu, ataupun boleh je buat, cuma kita kena explain lebih sikit dan sebagainya lah. Tapi untuk quizzes kena hati-hati. Kita kena review dulu soalan-soalan tu. Tak boleh on the spot nak buat kan. Saya nasihatkan untuk cikgu-cikgu kalau nak buat online quiz pun kita review dulu soalan tu. Boleh tak? Okey tak? Sesuai tak? Dan sebagainya lah. Okey, walaupun dia online quiz, walaupun dia dah tulis kat situ matematik tahun 3 contohnya kan, ataupun sains tahun 3. Kita kena review dulu soalan tu. Betul tak? Mengikut syllabus yang kita ajar ke tak sebagainya lah. So tu untuk quizzes. Kahoot tak silap saya kita yang kena setting soalan. Okay? Dan student kita boleh jawab online. Dan yang ketiga adalah word wall. Word wall dia lebih kepada game. Dia syllabus banyak juga dalam word wall. Memang saya pun suka juga guna word wall sebab syllabus dia okey. Maksudnya menarik lah. Syllabus dia tu mengikut syllabus yang kita ajar. Okay, word wall, dan dia berbentuk game. Macam contoh main tembak-tembak kan. Kita kena tembak jawapan yang betul. Ataupun ada juga game yang kereta api dan sebagainya. So dalam word wall banyak online quiz dia berbentuk game yang menarik, tapi sebenarnya tu adalah game education lah. Okay, kita kita orang panggil bermain sambil belajar macam tu. Tapi janganlah kelas kita sejam kita buat game je, word wall je kan. Tak boleh lah macam tu. So kita buat juga. Biasanya saya akan buat latihan macam biasa, kelas macam biasa.
Dan bila student dah nampak macam penat ke ngantuk, saya pun suruh student buat game word wall. Jadi student akan macam menarik. Kan dia ada sedikit rasa apa yang orang panggil daya saing lah kan. Dia rasa macam saya nak menang lah game ni dan sebagainya kan. At the end student kita, kalau student sekolah rendah lah terutamanya, dia masih lagi kanak-kanak kan. Walaupun kita ajar dia macam mana pun, jiwa dia masih lagi kanak-kanak. So tak salah pun kita nak selitkan sedikit game lah. Tapi kalau kita tak nak ajar game yang macam melalaikan sebagainya, kita ajarlah education punya game. Okay. So masih lagi dalam syllabus kita pun dapat tarik perhatian dan fokus student kita. Student pun lebih bersemangat. Sebab kadang-kadang kelas kita kan sejam ke sejam setengah. Yang ni kekangan kalau student kita sekolah rendah lah. Sejam ke sejam setengah ni kadang-kadang ada setengah-setengah student dia dah apa yang orang panggil dah over limit dah dia punya fokus dia kan. Dia dah rasa macam penuhnya kepala saya dengan apa yang cikgu ajar kan. So kita buat selingan sikit, sama ada rehat 2 minit untuk dia nak minum air, ke tandas dan sebagainya. Dan mungkin kita nak selitkan dengan online game, online punya quiz dan sebagainya. Tapi walaupun online quiz, walaupun dalam berbentuk game, tapi dia masih lagi berbentuk education. So tak ada masalah. Sepanjang yang saya buat setakat ni, tak ada lagi lah ibu bapa yang komplain, kenapa anak saya main quiz pula ni kan. Tak. Kebanyakannya, tapi selagi online quiz tu masih lagi berbentuk education, saya rasa tak ada masalah lah. Okay, kalau anda kata ibu bapa tanya pun kita boleh mention lah. Okay, online quiz ni hanyalah selingan sahaja. Okay, daripada satu sesi ke satu sesi tu, kita nak make sure student kita dalam keadaan bersemangat kan, dia ada motivasi, dia nak fokus. Jadi kita pilih untuk online quiz. So tak ada masalah, jangan takut. Okay, tapi anda katalah mungkinlah ada kot ibu bapa yang tanya ke sebagainya, kita boleh mention lah. Walaupun berbentuk game tapi dia masih lagi game education. Macam tu. Okay, apa kita mention saja dalam kita punya report kan, report PDP kita pun kita boleh mention apa bahan mata mengajar yang kita buat, kita guna kan. Cakaplah online quiz word wall. Biasanya saya akan tulis markah student tu kan 8/10. Barulah ibu bapa macam walaupun buat online quiz walaupun main game tapi sebenarnya dapat markah yang tinggi dan sebagainya. Jadi dalam report tu pun saya masukkan je student buat word wall online quiz, subjek apa, syllabus apa, dan dapat berapa markah student tu. So biasanya bila student lebih bersemangat dapat markah 8, 9 tu, dia dah seronok dah kan. Salah kalau dapat betul belaka, betul semua dia dapat, memang lagi seronok lah kan. So ini adalah salah satu cara lah macam mana kita nak kekalkan kita punya fokus untuk student kita, terutamanya kelas online. Okay. Yang ketiga, yang ni kebiasaannya bila kita mengajar online, kita nak menulis. Kadang kita boleh tulis dalam kita punya worksheet. Kadang kita nak nak lukis ke, nak explain dengan lebih mendalam, kita kena gunakan whiteboard. Jadi whiteboard apa? Whiteboard online yang ada sekarang. Okay, pertama sekali Canva lah. Canva pun ada juga option untuk whiteboard. Okay. Yang kedua adalah Padlet. Padlet ni saya tak pernah guna tapi nampak macam okey. Dan yang ketiga adalah Microsoft Whiteboard. Whiteboard Microsoft ni pun okey juga untuk kita nak tulis. Apa-apa whiteboard sebenarnya yang ada kat online ni boleh sahaja guna. Paling-paling cikgu pergi je kat Google, type je whiteboard online. Banyak option. Boleh tahan pilih lah nak whiteboard yang mana kan. Setengah kalau contoh matematik ke apa ke, kita nak jalan pengiraan dia yang lebih panjang, nak explain lebih detail. Kita nak satu ruangan yang lebih besar. Jadi kita prefer nak guna whiteboard, so bolehlah guna whiteboard online. Okay. Dan yang ni salah satu cara lah macam mana kita nak dia jadi bahan bantu mengajar terutamanya bagi kelas online. Okay. Untuk nak guna whiteboard, make sure kita kena ada benda ni. Saya tunjuk kat kamera ya. Yang ni dia panggil dia writing pad. Cikgu boleh untuk cikgu-cikgu yang prefer untuk kelas online. Okay.
saya boleh kata untuk kelas online kita kena banyak invest duit sikit lah. Untuk permulaan kelas sahaja. Kita kena beli benda ni, writing pad ni dia datang sekali dengan pen. So nanti kita boleh just tukar bateri dekat dalam dia sahaja. Boleh tahan lama. Saya guna dah setahun lebih lah kot. Dah setahun lebih dah saya guna. So kita untuk kelas online, kita nak kita ada kekangan-kekangan dia lah kan. Kita nak make sure student kita faham, student kita ni fokus. So kita, in advance untuk kita nak dapatkan benda tu, kita kena invest sedikit duit. Berapa harga cikgu? Alamak, saya lupa lah. Tapi bawah RM50. Saya lupa berapa harga dia. Saya rasa dalam 30 something. Tapi saya boleh make sure harga dia bawah 50. Ada juga yang harga lebih mahal. Saya rasa harga yang lebih mahal tu dia lebih advance lah. Kalau untuk bajet awal-awal ni nak ada je dulu. Okay. Boleh je beli yang murah-murah. Harga dia dalam 30 something. Tapi kalau cikgu rasa cikgu nak upgrade, boleh je beli yang mahal. Saya rasa yang mahal tu dia lebih selesa lah untuk nak menulis dan sebagainya. Sebab untuk yang ni, kita just attach dengan kita punya laptop je lah. So kita tulis dekat sini, dia tak kena ada tulisan dekat sini. Kalau kita attach dekat laptop, tulisan ni dia akan tertulis dekat kita punya laptop kita. So kita tulis tapi kita punya tulisan tu dekat laptop. Okay, so dia berbeza-beza. Tapi kalau untuk permulaan ni, tak silap saya harga dia bawah 50 lah. Okay, so untuk cikgu-cikgu yang prefer untuk kelas online, memang kita kena sedikit invest lah. Writing pad, kamera. Kalau kamera laptop cantik, okay, tak ada masalah. Kalau macam saya, kamera laptop saya, dia agak sedikit. Kamera laptop saya dia tak bawah, dia dekat keypad. So bila saya nak buat kelas, saya punya muka ni macam seolah kena pandang bawah. Jadi susah sikit. Jadi saya kena beli kamera. Dan juga sedikit lampu lah. Kan kalau kawasan rumah okey, cahaya lighting kat rumah okey, tak ada masalah. Jadi untuk kelas online ni ada beberapa sedikit yang kita perlu keluarkan duit. Tapi insyaAllah tak ada apa. Bila kita dah dapat ramai student, kita dah boleh, kita dah rasa apa yang panggil, dah balik modal lah. Okay, so tak ada masalah. So cikgu-cikgu, untuk nak mulakan kelas, mungkin ada cikgu-cikgu baru lah. Saya rasa mungkin ramai cikgu baru dalam ni. Okay, so ini salah satu cara macam mana kita nak make sure keadaan kelas kita dalam keadaan kondusif. Yang paling penting kita boleh mengajar. Kita sendiri nak mengajar ni pun kita kena berada dalam keadaan selesa, well prepared kan. Kita nak kena dalam keadaan bersedia lah nak mengajar student kita, sama ada dari sudut bahan bantu mengajar dan sebagainya. Okay, so bila kita ada bahan bantu mengajar yang menarik dan sebagainya ni, benda ni boleh menjadi apa yang kita panggil motivasi lah dekat kita untuk nak adakan kelas. Okay. Dan yang seterusnya adalah Google Doc, YouTube dan pandai.com. Okay, Google Doc ni anda kata cikgu-cikgu mengajar bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke kan. Kita nak student kita untuk menulis karangan dan sebagainya. Cikgu boleh share file Google Docs. So kita boleh tengok secara langsung lah apa student kita tulis. Kan, apa yang kita tulis. So dalam pada kita mengajar, kita boleh share juga kita punya Google Docs dengan kita punya student. Jadi kat situ dia win-win situation. Sebab Google Docs dia memang bila kita share dengan student kita, okay, apa yang student kita tulis, kita pun dapat baca dekat kita punya screen kan. Saya yakinlah cikgu-cikgu mungkin lebih advance dari sudut benda ni. Jadi ni salah satu cara macam mana kita nak make sure kita punya proses pengajaran kita ni berjalan dengan lancar. Okay, YouTube. Ada pernah juga saya guna bahan bantu mengajar YouTube sebab saya mengajar matematik. Sebelum ni saya mengajar matematik. Ada satu silibus tu kita kena guna jangka lukis. Kan yang kita nak kena conteng, nak buat bulatan, separuh bulatan dan sebagainya. Pada mulanya saya nak cari apps untuk nak tunjuk cara-cara nak guna jangka lukis tu. Tapi saya tak jumpa apps yang sesuai. Jadi saya fikir tak apalah, saya guna video YouTube. Tapi saya offkan dia punya suara. Saya pilih video YouTube yang dia tunjuk cara-cara dia tu. Dan saya explain sendiri. Okay, so mula-mula buat garis kat sini, buat garis kat sini, kena guna pembaris, buat straight line dan sebagainya. Jadi
walaupun saya guna video YouTube, saya tak rely on, saya tak suruh student tu, awak tengok nanti awak faham tak. Saya sendiri akan explain dekat student tu tapi menggunakan video YouTube. Yang tu saya pada waktu tu pun saya pun macam confused lah macam mana saya nak guna, sebab dalam silibus ada silibus penggunaan jangka lukis. Tapi saya nak ajar, tapi saya ajar kelas online. Macam mana saya nak ajar, betul tak? Jadi saya gunalah video YouTube macam tu. Anda kata kita dah rasa macam apa lagi video yang kita nak guna, macam ni apa lagi cara, cubalah tengok YouTube. Banyak juga video-video YouTube yang lain, tapi video YouTube biasanya dia international lah kan, suara lelaki India kan, tapi saya mute je suara tu, saya yang explain sendirilah. So student dengar suara saya dengan macam tu. Okay, yang keenam adalah pandai.com. Pandai.com ni merupakan satu website, dia ringkasan nota. Okay, dia ringkasan nota. Dia lebih ringkas berbanding buku teks. Okay, tapi silibus dia follow buku teks. Saya suka, kadang saya tak tunjuk dekat student saya buku teks sebab buku teks kan panjang kan. So saya kadang-kadang saya guna pandai.com. Pandai.com pun semua silibus ada, semua subjek ada. Okay, dan dia follow kita punya silibus terkini. Jadi untuk nota-nota, dekat dalam tu dia ada nota dan contoh-contoh soalan. Okay, cikgu-cikgu boleh guna, cikgu-cikgu boleh explore lah. Okay, website pandai.com. Okay, so kat situ ada banyak juga. So untuk penyediaan BBM ni, kita sendiri sebagai tutor, kita kena explore sikit. Okay, yang ni boleh ajar. Kita tengok secara online kan. Yang ni boleh ajar. Okay, yang ni boleh guna. Oh, yang ni tak boleh guna. Kita sendiri buat penilaian benda tu. Okay. Seterusnya tips. Okey, ni tips BBM efektif lah. Sama ada kelas fizikal ke, kelas online ke, saya rasa kita boleh gunalah tips-tips ni. Mula-mula sekali, KISS principle. Bukan KISS yang bukan tu, dia adalah keep it simple and structure. Okey, kekalkan dalam keadaan yang ringkas dan juga tersusun. Okey, elakkan dia terlalu padat. Kita punya BBM kita tu sama ada slide presentation ke dan sebagainya ke, kita kena elakkan lah dia terlalu padat. Okey, dan susunan yang teratur, mudah juga untuk dibaca. Okey, kalau dalam satu slide tu dia terlalu crowded, terlalu banyak perkataan, sebenarnya benda tu boleh effect kita punya student macam kat mana saya nak baca ni, banyaknya perkataan. Dia pun dah malas lah nak baca dan sebagainya kan. So kita kena make sure benda tu simple dan tersusun. Banyak slide tak apa. Pada saya bilangan slide banyak tak ada masalah. At least setiap slide tu dia tersusun. Ada setengah mungkin prefer untuk slide dia tak banyak sangat. Contohnya kurang daripada 10. Tapi janganlah satu slide tu terlalu padat. Sebab yang bercakapnya kita. Kan kita yang nak kena explain, bukan student tu yang nak baca slide. Ni pun sebenarnya salah satu skill presentation lah kan. Kita yang nak kena explain kan. So make sure dekat slide kita tu hanya ringkasan-ringkasan sahaja. Kita yang explain. Janganlah satu ayat panjang. Student pun malah baca, kita bukan explain, kita bukan bagi penerangan, tapi sebenarnya kita baca slide. Benda tu agak kurang lah kan, tak berapa nak sesuai lah. So make sure kita punya slide ke bahan bantu mengajar tu simple dan juga tersusun. Pemilihan warna yang macam yang saya cakap tadi, okay, pemilihan warna dan juga font lah. Okay, teks dia untuk teks mudah dibaca. Okay, font hitam di atas background kuning contohnya kan, background kita dah kuning, kita buatlah font kita dalam hitam ataupun coklat gelap. Kalau kita buat font kuning, kita punya tulisan pula warna putih, kita nak baca susah, student kita nak baca susah dan sebagainya. Okay? Jadi make sure kita punya tulisan, kita punya font adalah bersesuaian. Untuk apa? Untuk kita nak tarik perhatian student dan juga student kita boleh kekal fokus. Kita pun tak terlalu stres nak baca. Macam kadang mata kita ni bila perkataan-perkataan tu tak berapa jelas, mata kita pun stres kan nak baca. Kita macam apa tulisnya tadi macam tu kan. So dia win-win situation lah. Kita pun senang nak baca, student kita pun lebih senang nak faham. Okay, so ni adalah tips-tips dia lah sedikit.
Yang seterusnya font, tadi pun dah cakap menggunakan saiz besar dan jenis jelas. Tak salah untuk kita nak guna font yang fancy-fancy, yang cantik-cantik. Yang macam hari ni pun saya guna font fancy juga. Cuma make sure pilih font yang lebih jelas. Yang senang untuk dibaca. Okay. Gambar yang berkualiti. Make sure kalau kita nak insert gambar dalam kita punya slide presentation, elakkanlah gambar yang blur. Pilihlah gambar yang lebih HD. Kan? Kadang kita ada option untuk nak pilih gambar-gambar yang lebih HD. Yang ketiga adalah interactivity. Okay. So kita punya slide presentation pun kena lebih interaktif lah. Kan mungkin kita ada sedikit dua hala. Kita pula tanya student kita. Dekat slide tu pula tanya student kita untuk student kita jawab dan sebagainya. Jadi itu adalah elemen-elemen yang menarik. Yang apa yang kita boleh sediakan dalam kita punya bahan bantu mengajar. Okay. So untuk slide presentation saya sampai sini je. Saya nak share sedikit lah Canva dan sebagainya. Anda kata cikgu-cikgu ada apa-apa soalan dan sebagainya, boleh je terus tulis dekat kita punya chat. Okay. So, mana saya punya Canva? Sekejap ya. Okay. So kalau ada cikgu ada apa-apa soalan, boleh je terus tulis di ruangan chat. Okay. So ni slide saya tadilah. Saya nak tunjuk yang ni. Okay. So dekat dalam Canva ni memang banyak option-option kita ada. Mungkin cikgu-cikgu dah familiar dengan Canva dan tak ada masalah lah. Saya nak tunjuk anda kata ada kat dalam sini tak familiar apa Canva. Canva ni kan. So Canva ni dia ada template-template yang menarik. Cantik. Memang pada saya sangat cantik lah. Kalau student-student kita, student sekolah rendah memang kebanyakan yang saya guna memang sangat boleh fokus lah walaupun kelas secara online kan. Macam contoh yang ni. Okay, dia dah bagi template. Okay, so kita pilih sahaja. Cakap je. Kita tulis ni, customize this template. So, tugas kita adalah kita buang sahaja perkataan-perkataan yang dia tulis tu, gantikan dengan apa yang kita nak. Kita boleh tulis sahaja apa-apa gambar yang bersesuaian dengan kita punya syllabus. Okay. Tak semestinya nak kena follow tulisan panjang-panjang ni. Kita lah kena try and error, nak buat bentuk gambar ke dan sebagainya. Okay. Dia bagi kita contoh tapi kita lah yang olahkan menggunakan kita punya creativity. Okay. Satu lagi, dah pukul 11 dah. Saya ambil masa 5 minit lagi. Saya nak tunjuk, anda kata cikgu-cikgu nak gunakan nak sediakan worksheet. Okey, saya tunjuk dulu contoh worksheet saya. Apa yang saya sediakan untuk dalam kelas. Terutamanya yang ni bagi student sekolah menengah lah. Okey. Saya tunjuk sekejap ya. Okey, yang ni adalah worksheet yang saya sediakan kepada student saya. Yang ni subjek fizik lah. Okey, so saya akan sediakan dulu saya punya worksheet ni, saya akan share dulu dengan student saya. Okey, untuk dia sama ada nak print. Ada setengah student dia print, ada setengah student dia dah ada tablet, iPad dan sebagainya, dia dah tak print lah. So dia boleh terus tulis. So saya akan send dulu dalam group WhatsApp saya punya worksheet ni kepada student. Advance lah, sama ada sehari sebelum ataupun kalau kelas saya petang ataupun malam, saya akan make sure saya akan send pagi. Sebab saya pun nak elak daripada klien, maksudnya ibu bapa student tak ada masa untuk nak print dan sebagainya kan. So kita kena hantar awal sikit dan kita kena keep on remind lah. So dekat sini saya ambil rujukan ni daripada buku rujukan. Okey, so dalam kelas saya terus bincang sahajalah soalan-soalan ni. Okey, soalan-soalan ni saya bincang dalam kelas. Tapi saya nak tunjuk kat cikgu macam mana nak sediakan worksheet macam ni. Adakah kita nak terus scan daripada kita punya phone kamera, terus hantar kat student, ataupun kita nak sediakan sedikit template.
Kalau macam ni saya sediakan sikit lah template saya ringkas-ringkas je. Tak fancy mana pun kan. Physics. Lepas tu saya mention sikit nama saya dan nak tutor.com. So kat sini at least kita credit sikit lah kita punya tutor kita, company kita kan. So saya nak tunjuk sikit macam mana saya prepare worksheet yang macam ni. Saya menggunakan PowerPoint sahaja. Pertama sekali, saya scan dulu saya punya buku rujukan. Guna kamera scanner apa-apa, kamera scanner. Worksheet untuk student kena print untuk kalau kelas online, saya pun prefer student untuk print juga. Kelas fizikal pun print jugalah kan. Kalau kelas online pun saya prefer student untuk print sebab dia lebih menjimatkan masa. Okay, bila kita sediakan worksheet ni, kita nak explain, kita nak ajar student kita ni, dia lebih menjimatkan masa lah. So tak adalah student kita nak salin soalan dulu, nak salin maklumat soalan dulu, tak ada dah. Kita boleh terus jawab sama-sama dengan student. Pada saya benda ni dia lebih menjimatkan masa dan boleh straightforward. Dia boleh lagi laju lah kita nak bincang soalan-soalan. Okay, macam contoh biasa apa yang saya buat, saya guna slide presentation, saya guna PowerPoint untuk nak sediakan kita punya worksheet ni. So biasa saya ambil blank presentation. Okay, kalau presentation PowerPoint biasa dia berbentuk kita panggil ni, dia melentang kan. Dia bukan menegak. So biasa saya akan delete je dulu yang ni. Saya tukar dekat design, dekat bahagian design, customize slide size. Oh sorry. Lupa dah. Sekejap. Design. Sekejap ya. Customize slide size. Okay. Dekat sini. Customize slide size. Saya akan ambil portrait. Yang ni pun portrait. Size ni saya akan ambil A4. Okay. So okay. Ensure fit pun boleh. Maximize pun boleh. Ensure. Okay. So slide kita sekarang berada dalam keadaan A4. Okay. Jadi macam mana kita nak masukkan? Saya cuba ambil contoh dekat sini. Saya masukkan image lah. This device. Okay, macam contoh saya dah ada scan soalan macam ni. Saya dah scan, saya insertkan je. Okay, so saya boleh crop sajalah kat sini. Saya crop lah bahagian-bahagian yang saya tak nak. Okay, yang ni cikgu boleh mahir ni. Okay, so save slide, saya susun. Dan untuk template dekat belah atas ni, saya akan ambil tulisan sikit lah. Shape. So cakap lah matematik contohnya tahun 6 dan apa-apa. So kita boleh copy sahaja kita punya slide ni dan masukkan slide-slide seterusnya. Yang ni kita boleh copy. Dan kita tekan bawah sikit, kita pastekan new slide. Okay. New slide. Copy. Reuse slide. Oh, bukan. Saya biasa copy biasa je. Macam ni. Okay, so ni kita boleh tukar. Masukkanlah gambar lain pula. So, bila yang ni dalam kita punya PowerPoint. Bila kita nak send dalam PDF, kita just print sahajalah. Okay, print. Kat sini dia ada Microsoft, sama ada kita pilih printer kita ataupun Microsoft Print to PDF. Okay, so kat sini bila kita tekan print to PDF, dia akan save dalam kita punya PDF teruslah. Stop. Nak Twitter contohnya. So cakaplah worksheet apa-apa kan. So kita pun boleh save. Jadi dekat sini, bila kita dah print as PDF, kita boleh terus dapat kita punya file kita dalam bentuk PDF. Yang saya share tadilah. Mana tadi? Ini. Kita dapatlah kita punya worksheet
dalam bentuk PDF. Okey, so bolehlah kita bincang dengan student kita. Ni adalah sedikit nota-nota. Saya buat secara, saya ambil lah daripada buku. So tak adalah saya salin satu-satu daripada buku, buat dalam bentuk nota dan sebagainya. Tidaklah. Tapi saya tidaklah scan satu buku tu terus. Saya pun skip-skip jugalah mana-mana yang nota-nota yang saya rasa macam, oh yang ni tak apa, yang ni saya boleh explain. Saya tak perlukan penerangan yang panjang-panjang macam ni. So, saya lebih fokuskan kepada gambar rajah lah. Student saya pun dia lebih dia lebih senang untuk gambar rajah. Okay, so untuk soalan macam contoh soalan ni kan, tak adalah saya perlu student saya nak kena salin satu-satu baru buat jalan pengiraan. So bila kita dah bagi worksheet ni awal-awal, student kita pun bersedia. Oh, saya nak belajar benda ni. Mungkinlah ada masa student kita belik dulu kan, kita punya worksheet. Oh, banyaknya nak kena belajar. So, kita waktu dalam kelas, kita boleh terus fokus kepada pembelajaran jalan pengiraan je terus. Okay. Dan satu cara lagi, tak silap saya, untuk kelas online, kelas fizikal pun, kita boleh beli buku dan bagi dekat student. So, buku yang kita bagi kat student tu, kita boleh claim dengan nak Twitter. Nak Twitter akan bayar kat kita. Okay, kalau dalam report, dalam ada kita punya nak allowance kita tu, nak submit allowance tu, kita boleh hantar kan kita punya resit-resit pembelian buku dan sebagainya. So kalau buku tu adalah dihantar kepada student kita, maksudnya student kita beli buku tu, kita beli buku 2, satu kat kita, satu lagi kat student. Yang tu pun boleh juga. Lagi jimat masa juga, dah tak payah buat worksheet kan. So benda ni dia terpulang dekat cikgu-cikgu lah. Macam mana cara cikgu nak explain benda, nak mengajar, mengikut kita punya kreativiti dan juga waktu kita. Yang paling penting mengikut prestasi student kita. Okey, saya rasa tu sahaja untuk hari ini. Ada kata cikgu-cikgu ada soalan ke? Ada persoalan apa yang tak jelas? Boleh je mention. Apa saya nak ucapkan terima kasih kepada semua cikgu-cikgu yang join pada hari ini. Okey, semoga apa yang saya share pada hari ini dapat memberi manfaat lah. Okey, saya pun banyak je lagi try and error kan. Ada masa saya sendiri pun confused. Yang manalah teknik saya nak mengajar dan sebagainya kan. So memang pada saya kita kena banyak try and error. Tengok yang mana yang paling berkesan dan yang paling kita selesa. Kita nak mengajar pun kita kena dalam keadaan selesa dan bersedia. Kalau kita sediakan worksheet tu tapi kita sendiri pun rasa macam tak confident, benda ni agak susah jugalah. Okay, kalau yang beli buku untuk student dengan untuk pengguna kita sendiri, yang mana boleh claim account? Yang ni kena refer pihak HR. Tapi tak silap saya, yang kita boleh claim adalah yang student punya. Tapi apa-apa saya rasa cikgu boleh tanya Puan Mimi ataupun pihak finance. Puan apa, saya lupa dah nama. Tapi apa-apa saya rasa boleh refer dengan kita punya pihak pengurusan lah. Yang mana satu yang boleh kita claim. Sama ada buku kita pun boleh ataupun buku student sahaja. Tapi ada. Benda tu ada Puan Mimi pernah mention sebelum ni lah. Okey, kita boleh beli buku dan hantar kepada student. Contoh kita ajar kelas online kan. Kita boleh post kepada student kita dan kita ada 2 buku. So kita pun nak jimat masa untuk nak sediakan worksheet. Cuma kita ada 1 buku tu je lah. Apa-apa pun kita guna buku tu. So, tak ada masalah, terpulang. Kalau saya tak buat macam tu. Sebab kadang saya bertukar-tukar buku. Saya pun ada kejap buku ni, kejap buku ni kan. So, saya bertukar-tukar. Saya lebih prefer untuk buat worksheet. Tapi macam saya cakap tadi lah, dia terpulang kepada cikgu-cikgu punya keselesaan. Okey, yang mana cikgu selesa, yang mana cikgu lebih terpanggil lebih confident. Macam saya cakap tadi, apa-apa kita nak mengajar ni, kita sendiri kena confident, kita sendiri kena selesa. Barulah student kita pun lebih bersemangat lah, lebih faham dan sebagainya. Okey. Tak? Terima kasih. Sama-sama. Okey, saya pun share apa yang saya buat, apa yang saya cuba selama ni kan. Andai kata benda tu dapat cikgu boleh apply, alhamdulillah saya bersyukur juga. Okey, apa-apa saya nak ucapkan terima kasih kepada semua cikgu-cikgu yang join hari ini. Okey, bagi yang dah ada student, selamat mengajar. Bagi cikgu-cikgu yang baru nak dapat student dan sebagainya, teruskan berusaha. Okey.
Jangan risau, okay? Kita boleh enjoy lah sepanjang kita mengajar ni, okay? Sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih semua cikgu-cikgu, okay? InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di sharing session kita yang seterusnya, okay? Dengan tajuk apa? Kita akan explore sama-sama. Andai kata cikgu pun ada apa-apa tajuk yang cikgu rasa nak saya kupaskan, saya uh, share sama-sama lah. Boleh je mention. Saya pun nak share apa lagi dengan tutur-tutur. Kadang saya pun dah tak ada idea dah nak share apa. So tak ada masalah. Okay, so saya ucapkan terima kasih. Selamat mengajar. Okay, yang mana yang baik datangnya daripada Allah. Yang mana yang kurang datang daripada kelemahan saya sendiri. So itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Salam Jumaat. Assalamualaikum.